Nak beritahu jangan nangis je. Itu je. Alright. Faeh suka... Oi, bagi kau Faeh. Bagi tahu dulu. Oh, nak beritahu Faeh. Oh, bagi tahu Faeh. Okay, jangan nangis. Jangan nangis. Faeh suka kuih bangkit. Apa itu? Ulang balik. Menagih, menagih. Faeh suka makan kuih bangkit. Dari partnership dengan Lokman Musa, harap lepas ni tak ada drama sakit-sakit. Biasa. Bagi luar biasa. Bagi luar biasa. Tukar ayat tadi. Aku ni sudah penat kena kecam. Oh, kata penat. Aku mau bagi yang bagus-bagus tak sebenarnya untuk kau. Tapi disebabkan macam kau minta aku kena kecam ni, okey, biar aku bagi. Okey. Petang-petang main dadu. Sampai kena batu karang. Memanglah shipku sendu. At least aku naik atas diriku sendiri, bukan sebab orang. Dia memang naik tinggi sendiri. Mana dah? Kau cakap ni. Enggak. Okey, begini senang cerita beginilah. Siapa yang makan cili, dia akan rasa pedas. Kandas suruh kandas. Balas kejap boleh. Balas. Boleh. Faeh suka potong kuku. Apa tu? Tapi tetap tak boleh lawan view aku. Double kill. Balas. Lokman balas. Aisyah masak nasi goreng. Tak sedap. Okey. Aisyah, silakan. Tak sedap masakan Aisyah ni. Okey, dengan yang lupa aku harap bukan korang lah yang makan cili tadi tu. Panas ni. Okey, ayat ni untuk Lokman Musa. Lokman Musa pergi menjaja. Apaan tu? Datang AI asyik nak bercinta. Patutlah orang yang dah pakai kereta kau dengan motor kau je. Siapa bagi cili dia rasa pedas ah? Aku nak bagi yang baik-baik. Sampai sini aku rasa nak bagi yang jahat. Dengar sini Tak nak backup Aisyah, backup Malkodok. Malkodok. Ya. Jaga partnermu baik-baik ya. Malkodok tanam baja. Apa itu? Jangan bangga berpartner dengan Aisyah sebab dia hanya spare part aku je. Saya balas. Mal bayar. Lokman suka main dadu. Cakaplah apa pun, kau tetap sendu. Triple kill. Okay. Hai. Dah cukup lah. Dah lagi. Okey. Okey, bagi last. Buat dosa masuk neraka. Apa? Kenapa tadi di partnership Aisyah pilih Malkodok? Sebab tak laku ke? Okey. Saya balas. Saya balas untuk Malkodok. Kau dengar boleh-boleh
Beli baju di Padini. Walaupun mal kau duduk sementara, tapi dia lagi function dari kau yang dah lama kat sini. Okey, Be. Sekejap. Disebabkan terlalu panas, di sini aku bagi penutup. Okey. Okey, sahabat dia. Malkosha naik pelamin. Apaan tu? Semoga kamu berdua berjaya dunia dan akhirat. Amin. Dah. Settle. Okey. Duduk sini lama-lama nanya. Semoga berbahagialah selamanya. Okey. Alright, gila panas. Okey, tepukan untuk kedua-duanya. Okey. So, baru betul. Inilah konten sebenarnya. Konten JJ Setak panas, koyak nak mampus, biar sakit, gobek-gobek semua. Inilah dia. Okey, selindah game keempat. So, yang ni sebab terlampau panas, jadi aku tidak ada pemenang lah. Aku rasa tak nak bagi pemenang yang ni. Okey, serilah. Okey, jadi kita tengok yang terakhir lah penentuan ya.